Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah. Ini take 3 dah tau. Aduh, hai. Take 2 tadi dah cun dah. Sekali mic buat hal dah macam orang sengau. Orang apa? Sumbing yang mulut problem tu. Tu Plant versus Zombie tu. Oh, dia cakap. Okay. Hari ni kita ada motor Pikachu, Charmander, lagi satu tak tahu siapa ni. Geng-geng Pokemon. Abang dulu minat Pokemon. Jadi bersama saya ada sebuah jentera daripada Yamaha iaitu 135LC V8 spek 72 jack 6mm. Exhaust digunakan exhaust AHM dan issue powered by kuasa tinggi, high power. Tak tahu dah kotak apa, beberapa kali aku nak sebut dah kotak dia ni warna apa. Jadi mesin motor ni, enjin dia telah diubah sesuai oleh Osman Kitty Machine. Jadi jarang tak padu lah daripada OKM. Kita selama kita dyno motor dia tak pernah tak padu. Jadi kita nak tengok macam mana result motor ni. Kita layan sedikit dulu proses tuning motor ni dekat short video selepas ini. Anda stay dengan saya, jangan ke mana-mana. Kita layan dulu sampai akhir video. Saya dedahkan prestasi motor ni macam mana, result dia macam mana. Okay guys, stay tune. Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune. Baru je tadi cakap apa benda yang beda. Okey. Jadi motor ni, apa yang saya suspect kat motor ni kan, exhaust dia. Exhaust tak cukup besar. Emission dia padu lah. Dia punya enjin semua okey. Exhaust dia yang tak cukup. Jadi kita terus pergi kepada horsepower dia. Horsepower dia terhasil sebanyak 39.67 horsepower. Top 20.60 foot-pound. Tengok RPM dia. Tengok RPM dia. Ya.
Itu dia guys. Kameraman tangan tak bendung lah guys. Alamak ai. Jadi mantap. Sikit lagi. Sikit lagi. Kalau boleh dapat 41, 40 ke pun dah cantik dah. Tapi dia tak, dia stuck kat situ. Dia dah spike 2-3 kali. Tengok kalau keluar kat situ pun kan spike 40.43 tau. Tapi tak lekat. Itu masalah dia. Jadi saya suspect apa? Exhaust. Sebab exhaust dia pakai 3538 kot kalau tak silap. Saiz manifold dia ni. Apakan daya. Kita dah cuba yang terbaik untuk keluarkan power motor ni. Tapi dia kedek kut. Okey dah. Apa pun kalau korang nak hantar motor, nak buat enjin ke, nak restore ke apa pun boleh. Boleh hantar ke Osman Keti Machine ataupun BB Motorwork. Nombor ada dekat description box di bawah. Dan kalau korang ada nak tanya, nak booking dyno ke apa ke bagai, bolehlah contact DeFi Dyno Lab. Nombor ada dekat description box kat bawah juga. Roger kita WhatsApp sahaja. Dia tak boleh call. WhatsApp je. Okay? Harap maklum. Jadi terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Anakamek dan juga DeFi Dyno Lab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Anak Comeback nanti. Okay? Dah tengok? Jangan lupa tekan subscribe. Okay. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan laju-laju atas jalan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.